Hah? Mimpi? Aneh betul mimpi tu. Baik. Janji betul mimpi semalam. Kenapa tiba-tiba je aku dapat mimpi macam tu pula? Tuh, bahaya. Alamak. Zito, apa dengan kau ni? Hebat macam tu pun dah palang. Berapa gol kau nak bolos? Fokuslah sikit. Sorry lah. Aku akan main dengan lebih baik nanti. Teruknya. Aku akan tebus kecewaan aku tadi. Perlawanan tamat. Pasukan Hip-Hop FC menang 1-0. Kita menang. Persembahan korang tu teruk betul. Kenapa dengan kamu semua ni? Alah, kan ni pelang persahabatan je. Tak payahlah serius sangat. Apa kau cakap? Tak ada. Aku tak cakap apa-apa pun. Ni semua salah Zito. Kalau bukan dia cuai, kita takkan bolos gol tu. Yelah, apa kau terjak kat situ je tadi? Tengah bermimpi ke? Aku hanya... Biasalah tu. Kan Zito selalu bolos gol dalam setiap perlawanan. Oh, jadi kalau kalah tu semua salah aku. Kalau menang jasa korang lah. Aku hanya bolos 1 gol je. Kalau korang hebat sangat, korang pasti boleh jadikan 2-3 gol. Dah lah tu, kita juga tak main dengan baik tadi. Tak bolehkah salahkan Zito seorang? Yelah, korang semua juga bertanggungjawab. Lagipun, Zito dapat halang beberapa serangan tadi. Betul juga tu. Kalau bukan sebab Zito, kita mungkin akan kalah lebih teruk. Ya, aku juga akan jadikan gol tadi. Zito, kita minta maaf. Ha? Mana dia pergi? Ni semua salah Zito. Kalau bukan dia cuai, kita takkan bolos gol tu. Mereka semua dah ada teknik tersendiri. Rebatan perkasa helang wan yang tepat dan bisa. Nasha pula ada gerakan Abracadabra yang mengelurkan pihak lawan. Sabot dan Zul mampu rapat bola dari pihak lawan dengan gerakan putaran nasib mereka. Gerakan kelik eksotika Santos sangat lincah, diikuti dengan rebatan yang kencang sentiasa menghasilkan gol. Cuma, aku je yang penuh ada. Aku mesti terus berusaha.
Tak guna. Masih tak boleh, Mike. Semua latihan tu biasa je bagi aku. Aku mahu sesuatu yang lebih... macam mana nak cakap ni? Satu skill yang lebih gempak. Biar mereka tahu yang aku ni hebat juga. Aku kena cari gerakan tersendiri secepat mungkin. Aku... Hah? Mike! Mike! Mana kau nak pergi tu? Mike! Tunggu aku! Mike! Apa yang kau buat ni? Berhentilah! Tempat apa ni? Berpagar pula! Mike! Tunggu aku! Mike! Mike! Turun sini! Wah! Cantiknya! Tempat apa ni? Apa sal aku tak pernah datang ke sini? Nyamannya. Apa kata kalau aku guna gerakan keli eksotika Zantok tu? Ups, tak boleh ni. Mungkin aku boleh guna gerakan Zo dan Sabuk untuk rampas bola pihak lawan. Ish, sakitnya. Tak boleh, tak boleh. Gerakan Abracadabra Nasha pula. Tak boleh ni. Malu betul lah. Kalau aku gunakan gerakan Iwan. Tak boleh juga. Hai, macam mana ni? Kena terus fikir lagi. Nampak macam perlahan aja, tapi aku masih gagal tangkap daun tu. Kenapa ni? Aduh! Kau tak apa-apa? Aduh, sakitnya. Bumerang aku yang terkena kepala kau tadi. Maaf ya. Bumerang? Ya, ini adalah kawasan latihan bumerang. Kau tak patut datang macam tu aja. Berbahaya. Oh, aku datang sebab nak kejar monyet aku. Tu je. Wah, hebatnya. Macam mana ia boleh pusing balik? Senang aja. Kau hanya perlu mengawal daya dan sudut balingan dengan betul. Nampak tak susah sangat? Boleh aku cuba? Okey, kau boleh guna bumerang aku. Jom. Jom. Maaf je, Mike. Nasib baik. Terima kasih ya. Nampak macam senang, tapi susah juga bila main. Tak apa, biar aku tunjuk kat kau cara yang betul. Pusing badan 45 darjah ke kanan. Kaki kiri kau kena hala ke arah yang kau nak baling. Rasakan angin di pipi kiri kau. Kekuatan angin adalah faktor penting bila kau baling. Kalau angin kuat, kau baling dengan perlahan saja. Tapi kalau lemah, kau mesti baling dengan kuat. Faham? Ya. Bagus. Tengok ni. Ya. Wah, jauhnya. Apa yang kau buat tu? Bahayalah. Bila kau nak sambut bumerang tu, kau bukan aja kena tengok, tapi mesti dengar. Dengar? Apa maksud kau? Bahaya!
Macam mana kau buat tu? Dengar dengan teliti dan kau akan tahu kedudukan bumerang tu dalam aliran angin. Faham? Sekarang kau cuba. Okey. Dengar dengan teliti dan kau akan tahu kedudukan bumerang tu dalam aliran angin. Aku dah dapat! Aku dah percaya! Bagus! Apa? Liga Piano Perdana? Ya, banyak pasukan yang akan bertanding dalam liga ni. Aku dah daftar pasukan kita. Percayalah, kita pasti akan menang punya kan? Kan? Mestilah. Kita kan ada gerakan putaran nasib. Banyaklah kau punya menang. Aku belum habis cerita lagi. Apa dia? Aku baru dapat surat dari pihak penganjur. Kita kena menang 10 perlawanan sebelum layak masuk ke liga tu. Kita hanya menang 9 je. Masih kurang 1. Alah, kedekunya diorang. Satu pun nak berkira. Habis, macam mana sekarang? Aku dah atur 1 perlawanan dengan pasukan Luna FC esok. Mereka tu hebat dengan teknik bola lengkung. Jadi, kita kena main dengan hati-hati. Faham? Ya, kalau kita menang, kita akan masuk ke liga tu. Yes! Baguslah kalau macam tu. Ya, kali kita pasti menang. Apa kata kau, Zito? Zito, Hai. Wan, ni Ikram, kapten pasukan Luna FC. Hai Ikram, aku Iwan. Hai Iwan, dah lama kami tunggu untuk bertanding dengan BKFC. Ya ke? Kalau macam tu, bermainlah bersungguh-sungguh ya. Dah tentu. Tengok, Mike dah mengamuk. pantas ya. Mike, mari sini. Kau duduk kat atas pokok tu tunggu aku. Mari. Zito, kita nak... Kita. Dah 2 kali dia tak pedulikan korang. Malunya. Kau diam sabuk. Tu hari kalau bukan kau yang kata Zito selalu bolos gol, dia takkan marah sampai macam ni tau. Yelah, kau pun patut minta maaf. Salah ke aku cakap macam tu? Bola ni aku punya. Apa? Tersalah hantar ya. Sabuk, jangan terpedaya. Bola tu akan bertukar arah. Kan aku dah kata, diorang suka buat hantaran bola lengkung. Korang mesti fokus. Alamak! Aku mesti buktikan keupayaan aku hari ini. Kiri. Apa? Gol! Yes, Gol! Tak guna. Cakap je lah apa yang korang bau. Aku dah bosan dengan tuduhan korang tu. Zito, kau dah salah faham. Kami bukan nak tuduh kau. Ya, kami hanya nak minta maaf kat kau sebab tersalah cakap hari tu. Korang nak minta maaf? Yelah, kami semua juga ada tanggungjawab bila kalah. Bukannya salah kau seorang je. Maafkan kita ya, Zito. Pemain lawan selalu guna hantaran bola lengkung. Kita jangan tertipu dengan menyesatkan orang lagi. Jom, mari kita kejar balik gol tu. Ya! Nampaknya diorang dah okey. Baguslah macam tu. Gol! Tak guna. Alamak, cepat balik bertahan. Kali ni
kiri ke kanan? Ha? Perasaan ni? Satu lagi gol untuk kami. Ya. Dengar dengan teliti dan kau akan tahu kedudukan bumerang tu dalam aliran angin. Dengar, kedudukan bola dalam aliran angin. Apa yang dia buat tu? Zito! Alamak, Zito dah gila ni. Apa? Tak mungkin. Bagus, Zito! Bagus! Hebatnya. Aku takkan biarkan dia orang bolos pintu gol aku lagi. Wan, serang sekarang! Baik, serang! Sabuk! Ya! Aku nak orang tengok kau serematan aku ni. Kiri, kanan. Kanan. Ha? Ha? Bunyi ni? Hehehe, kau dah tertipu. Bola tu melengkung 2 kali. Apa? Kawan-kawan, serangan balas! Sini, Zito! Sini. Hantar ke aku, Zito. Bola! Dengar kesan kedudukan dia orang. Zito, sini! Bagi aku, Zito. Serang balik. Zito, cepat! Aku kosong! Ha, tak ada orang jaga Iwan. Wan, bola kau! Antara bagus, Zito! Alamak, masa dah nak tamat. Inilah peluang terakhir aku. Ha! Perlawanan tamat. Bola Kampung FC menang 2-1. Yeay, kita dah menang! Yeay, kita dah menang! Kita dah layak masuk ke Liga 2. Yeay! Zito, tahniah. Tak ada orang yang mampu tahan rembatan terakhir aku tu. Tapi kau berjaya melakukannya. Kau ni memang penjaga gol yang hebat. Terima kasih. Harap-harap kita akan bertemu lagi dalam Liga Piala Perdana tu nanti. Ya, sampai bertemu lagi. Zito, cayalah. Hebatnya kau beraksi tadi. Ya, kau memang jinjing pertahanan pasukan kita yang kukuh. Dah lah tu, aku malu ni. Alah, malu pula. Hei, macam mana kau tahu bola tu akan tukar arah 2 kali? Oh, aku dapat dengar arah haluan bola tu. Oh, dapat dengar? Apa maksud kau? Aduh! Ha? Pisang terbang? Mike, apa yang kau buat ni? Itulah teknik terbaru aku. Pisang terbang ialah teknik terbaru kau? Hei, apa gerak-gerak ni? Cakaplah!